Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atas sokongan padu tentang majlis ini dan seluruh kawan-kawan yang bersama kita pagi ini. Kita bersama insya-Allah akan mencatat sejarah yang baik. Untuk itu, tanpa melengah masa, dengan segala hormatnya saya mempersilakan sahabat saya, merangkap guru saya yang akan berkongsi pengetahuannya khusus bagaimana kita untuk meningkatkan kebaikan kita khusus dalam musim haji dalam bulan Zulhijjah ini yang bersangkut paut dengan korban dan ibadah haji. Untuk itu dengan segala hormatnya saya mempersilakan Ustaz Mutakim Akmal untuk berkongsi sedikit pengalamannya. Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih saudara pengacara majlis. Kalau boleh dengar suara saya, lambai sikit. Kalau boleh dengar suara saya, bagi respon sikit. Okey, terima kasih. Dan sebelum kita mulakan, seperti mana yang telah dipesan oleh Haji Wahi, moderator kita, saya harap jasa baik anda semua, kalau tak keberatan, bolehlah on video masing-masing. Tak ada masalah walaupun anda tengah memandu, anda tengah berada di dalam bilik ke ataupun apa urusan yang tak mengganggu, melainkan anda dalam keadaan tidak menutup aurat, silalah tutup aurat terlebih dahulu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Segala puji dan puja hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Jazallahu anna Sayyidana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Afa ghaira dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard tar'aw wa karahu wa ilaihi yurja'un. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Allahu latifu bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Amma ba'd. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar dikurniakan kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, ilhamnya para malaikat muqarrabin. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan akhlak, muliakan kami dengan takwa, cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Lagi sekali, terima kasih sahabat saya, saudara pengerusi majlis, Tuan Haji Wahi bin Slamet, yang saya hormati barisan pengurusan dan pentadbiran syarikat, para staf kaki tangan, para pemimpin-pemimpin yang luar biasa semangatnya, para usahawan yang konsisten dalam perjuangan, tuan-tuan guru kalau ada, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadratul mukarramin yang dikasihi Allah sekalian. Maaf kalau tak dapat nak disebut nama kesemuanya. Mana yang besar kot tak diimbau gelar, yang patut tak dipatutkan, yang tua tak dituakan, yang beradat tak diadatkan, yang dahulu dikemudiankan. Kot ada datuk, datin dengan pangkatnya, yang alim dengan ilmunya, yang penghulu dengan hulunya, para hadirin, rakan-rakan seperjuangan, rakan-rakan
yang sedang berjihad dalam landasan ekonomi demi memartabatkan ekonomi Islam. Mudah-mudahan semuanya kita doakan dalam keadaan sejahtera, dalam limpahan rahmat dan barakah. Alhamdulillah, saya dahului dengan pertemuan ini dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan yang begitu indah, dan seterusnya dapat kita bertatap muka lagi sekali, dan di samping kita telah pun sempat berjumpa dengan rakan-rakan di headquarters Ugrade tempoh hari, kalau tak salah pada 14 Mei, pada 14 Mei yang lalu, dan lebih kurang 9 hari yang lalu. Pejam celik rasa macam baru semalam kita berjumpa. Rupanya dah 9 hari dah. Alhamdulillah, jalinan mahabbah dan juga ukhuwah ni berterusan dan berkekalan. Di sini saya kreditkan ucapan terima kasih buat semua rakan-rakan yang sempat bergaul dan bertemu tempoh hari. Begitu juga sahabat saya Tuan Haji Wahid bin Selamat yang menjemput saya untuk lagi sekali kita bertemu. Di samping pertemuan ini didukung oleh pihak pentadbiran dan pengurusan Ugrade tersendiri. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan hari ini pengorbanan anda, pengorbanan kita semua bertemu dalam satu majlis. Yang uniknya majlis ini dipertemukan dalam bentuk online, yang mana selari dengan perubahan zaman. Sejak zaman pasca COVID, pertemuan secara online ini bukanlah sesuatu yang asing. Alhamdulillah, walaupun kita bertemu secara maya, tak dinafikan dapat melihat wajah tuan-tuan perempuan. Saya rasa begitu teruja, terharu dan rasa terhormat untuk lagi sekali bertatap muka dengan tuan-tuan perempuan. Saya dengar rendah diri, nak kenalkan diri sikit lah. Hari tu mungkin tak dapat nak kenalkan diri secara terbuka. Mungkin baru kali pertama berjumpa. Nama saya Muttaqin Akmal bin Ma'ruf. Boleh panggil saya dengan panggilan Akmal atau Muttaqin. Saya tak kisah kalau tak dipanggil ustaz sekalipun. Cuma panggilan sahabat-sahabat rakan-rakan sebagai tanda saling hormat menghormati, rakan-rakan panggil Ustaz Muttaqin, tak ada masalah. Saya berasal dari Tanjung Karang. Sekarang ni berusia 36 tahun. Alhamdulillah dah berumah tangga, anak 2 orang, dan menjadi suatu yang apa nama, kebiasaan dan kegembiraan bagi saya untuk berukhuwah dengan seramai-ramai insan yang saya yakin insya-Allah setiap pertemuan ada perkara positif yang boleh sama-sama kita kongsikan, baik dari pihak saya sendiri maupun pihak tuan-tuan perempuan. Dan apa nama, hari ini saya juga begitu teruja, walaupun kita bertemu secara maya, walaupun anda mungkin berada di tempat-tempat tertentu, ada yang sedang memandu kereta, ada yang sedang brisk walk, bersenam di pagi hari, ada yang mungkin tengah buat persiapan nak masak ataupun memulakan pagi ini dengan yalah apa nama, proposal bisnes masing-masing, nak jumpa dengan klien. Saya sangat-sangat hargai pertemuan ini, pengorbanan anda, kesudian anda untuk bersama. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini selari dengan sebagaimana yang selalu Nabi sebutkan dalam mafhum hadisnya. Saya ringkaskan, setiap saat, setiap masa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan para malaikatnya untuk berbundung-bundung, bertebaran di atas muka bumi ini, mencari di mana ruang-ruang yang ada atas muka bumi ini, di mana ada tempat insan-insan yang sedang berzikir, sedang mengingati Allah, sedang melaksanakan jihad, sedang menuntut ilmu. Maka di situlah tempat malaikat sama-sama berhimpun memayunginya. Dan mudah-mudahan kita dalam kalangan pihak yang disebutkan tersebut. Mudah-mudahan kita sama-sama Allah bersihkan hati, tuluskan jiwa, dan bukan sahaja anda mendapat kebaikan, saya pun mudah-mudahan dapat kebaikan bersama dari pihak anda juga, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, pagi ini antara topik yang kita akan utarakan adalah seperti mana yang dianjurkan oleh pihak apa nama, penganjur berkaitan tentang musim haji, ibadah kurban.
di bulan Zulhijjah. Hari ini 23 Mei 2025 bersamaan 26 Zulkaidah tahun 1446 Hijrah. Dan kalau tak salah kiraan lebih kurang 6 hari lagi kita akan masuk ke bulan Zulhijjah. Hadirin sekalian, pada pertemuan yang lalu saya ada petik sedikit kenyataan yang mana bulan Zulhijjah yang bakal kita temui ini dalam bahasa Arab kalau diterjemahkan dari sudut bahasa, Zul dan Hijjah pecahan daripada dua kata akar. Zul bererti tuan punya, sang empunya. Hijjah bermakna haji. Maka bulan Zulhijjah ini bererti bulan kepunyaan orang-orang yang mengerjakan haji. Seperti yang kita sedia maklum juga, bulan Zulhijjah ini merupakan bulan yang paling bongsu dalam susunan bulan-bulan Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Dan bulan Zulhijjah ini kadang-kadang tak ramai orang perasan. Tak ramai orang perasan yang mana Zulhijjah ini sebenarnya ianya adalah salah satu bulan yang sangat dimuliakan di sisi Islam. Dalam bulan Islam terdapat 3 bulan yang mendapat pengiktirafan kemuliaan daripada Allah Azza wa Jalla. Pertama, bulan Muharram. Yang kedua, tak lain tak bukan yang semua sedia maklum, bulan Ramadan. Dan yang ketiga, bulan Zulhijjah ini sendiri. Dan pada ketiga-tiga bulan ini terdapat di dalamnya hari-hari yang istimewa lagi mulia. Sebagai contoh, bulan Muharram, dia ada 10 Muharram yang kita kenal sebagai hari Ashura. Itulah keistimewaan bulan Muharram yang menjadikan ianya mulia. Bulan Ramadan yang kita semua sedia tahu adanya malam Lailatul Qadar yang menjadikan ianya bulan Ramadan ini istimewa. Dan dalam bulan Zulhijjah ini dia jadi mulia kerana bermula dari 9 sehingga 13 Zulhijjah itu adalah hari-hari yang mana para tetamu Allah Duyufur Rahman sedang sibuk melaksanakan manasik haji, dan juga kita yang tak melaksanakan ibadah haji itu sama-sama mengerjakan ibadah korban. Dan dalam masa sama kita doakan agar saudara mara kita, sahabat-sahabat, jiran tetangga, anak beranak yang bakal melaksanakan ibadah haji ini nanti, mudah-mudahan mereka semua dikurniakan ibadah haji yang mabrur, dipermudahkan segala urusan, dikurniakan kesihatan yang berterusan. Kerana ibadah haji ini tak lain tak bukan adalah kemuncak ibadah dalam rukun Islam ini sendiri. Bagi rakan-rakan, tuan-tuan perempuan yang telah pun melaksanakan haji, ibadah haji ini, anda semua sedia maklum yang mana ianya satu ibadah yang sangat-sangat memerlukan kekuatan fizikal, bahkan kekuatan emosi dan mental. Mengikut pandangan beberapa pihak, ada yang buat perkiraan sepanjang manasik haji dijalankan dengan ibadah tawafnya, sa'inya, kemudian apa nama, berjalan kaki di Mina, di Arafah, pergerakan itu semua lebih kurang memakan jarak sehingga lebih 30 kilometer pejam celik, sedar tak sedar orang yang melaksanakan haji dia perlu bergerak berjalan kaki menggunakan kudrat sepanjang lebih 30 kilometer perjalanan. Sebab itu ramai yang menggalakkan ibadah haji ini dilaksanakan dalam keadaan kita kondisi optimum punya fizikal, dan sebaik-baiknya dalam usia muda. Sebab apa? Di situlah kemampuan fizikal kita berada dalam keadaan terbaik, dan kita juga sihat walafiat dan mudah untuk fokus melaksanakan segala tuntutan ibadah sepanjang berada di sana. Dan di kesempatan ini saya juga berdoa dan mendoakan kita semua yang masih sihat walafiat ini, lagi-lagi yang dalam keadaan usianya masih muda, mudah-mudahan Allah kurniakan rezeki kesempatan untuk sama-sama dapat
dapat panggilan daripada Allah untuk melaksanakan ibadah haji, dan ianya satu kenikmatan yang besar bila mana dapat melaksanakan ibadah haji di usia muda, insya-Allah. Baik, ibadah haji istimewa adanya hanya di dalam bulan Zulhijjah. Itu yang membuatkan sebenarnya bulan Zulhijjah ini begitu mulia sekali. Tanpa kita nafikan kemuliaan dalam bulan-bulan yang lain. Cuma bersesuaian dengan topik, tajuk dan keadaan semasa, hari ini saya nak beri penekanan terhadap bulan Zulhijjah. Kalau kita bicara tentang Ramadan, ya, banyak keistimewaan, ibadahnya, kehebatan malam-malam di bulan Ramadan, ibadah puasanya, tarawihnya dan sebagainya. Namun sebenarnya tuan-tuan puan-puan, hakikat di kalangan masyarakat, bulan Zulhijjah ni seringkali dipandang enteng dan orang tak perasan. Apa specialnya bulan Zulhijjah ini? Baik, bulan Zulhijjah dia special bermula sejak hari pertama Zulhijjah sehinggalah 10 hari dan juga hari ke-13. Kejap lagi kita akan syarahkan, akan sampaikan apa istimewanya, apa specialnya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, mafhumnya Nabi pernah berfirman, maksudnya tidak ada satu amal soleh, tidak ada satu pun perbuatan amal soleh yang paling dicintai Allah melebihi amalan soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sehingga sahabat bertanya, bila Nabi sebut, tak ada satu pun ibadah amal soleh yang bila dikerjakan ini lebih mulia, lebih utama, yang paling dicintai Allah, melainkan ibadah yang dilakukan pada 10 hari pertama Zulhijjah. Sehingga sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, kan, walaupun ibadah jihad fi sabilillah, adakah ibadah-ibadah normal yang dilakukan pada awal Zulhijjah ini, 10 awal Zulhijjah ini, melampaui ibadah fi sabilillah punya jihad? Maka Nabi pun menjawab, iya, benar sekali wahai para sahabat sekalian. Hebatnya amalan yang dilakukan pada bulan Zulhijjah ini melampaui kehebatan fadilat jihad fi sabilillah, melainkan kecuali jihad fi sabilillah, individu yang melaksanakan jihad fi sabilillah itu pergi ke medan jihad tanpa pulang kembali. Bermakna hanya orang yang pergi ke medan jihad, bawa hartanya, bawa jiwanya, bawa dirinya sehingga dia mati syahid, tak pulang kembali ke rumah, tak pulang kembali dari medan jihad tersebut. Hanya itu sahaja standard amalan yang boleh menyaingi amalan yang dikerjakan sepanjang 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ya, tuan-tuan puan-puan, inilah sebenarnya dahsyatnya kemuliaan bulan Zulhijjah ini yang ramai orang terlepas pandang. Baik tuan-tuan puan-puan, hadirin hadirat sekalian, hadis yang dinyatakan tadi bukanlah hadis rekaan, bukanlah hadis yang direka-reka untuk apa nama, terlalu exaggerate, terlalu nak apa nama, menggambarkan hebatnya bulan Zulhijjah. Namun hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Kata Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'an, malam 10 akhir Ramadan. Dia nak buat perbandingan. Malam 10 akhir Ramadan ianya lebih mulia berbanding 10 hari awal, lagi sekali, malam 10 akhir Ramadan itu lebih mulia berbanding 10 malam awal Zulhijjah. Namun kata beliau, kata Ibnul Qayyim, siang hari awal Zulhijjah itu lebih mulia dan afdal berbanding 10 hari siang terakhir Ramadan. Ini bermakna mulianya bulan Ramadan kerana malamnya, namun mulianya bulan Zulhijjah kerana paginya. Apa sebab dimuliakan? Kerana pada bulan Zulhijjah ini, 10 hari yang pertamanya ini, adanya hari Arafah, yang mana hari Arafah ini semua doa dan permintaan kita dimustajabkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan dianggap sebagai hari Arafah ini kemuncak kepada ibadah haji itu sendiri.
Begitu juga di bulan Zulhijjah ini adanya ibadah korban, yang mana serentak juga berlangsungnya Hari Raya Aidil Adha. Masya Allah. Ibadah korban ini hanya termaktub, hanya terlaksana, hanya teriktiraf bila mana dilakukan semata-mata dalam bulan Zulhijjah. Dan adanya hari Tarwiyah. Apa itu hari Tarwiyah? Hari Tarwiyah ini adalah satu hari sebelum wukuf. Satu hari sebelum wukuf di Arafah, maka hari ke-9 Zulhijjah itu adalah hari Tarwiyah. Kata Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, sejarahnya, hari Tarwiyah ini adalah hari yang mana terlibat dengan peristiwa Nabi Ibrahim. Pada malam hari Tarwiyah itu, Nabi Ibrahim bermimpi. Baginda dan beliau diperintahkan untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Peristiwa ini sangat-sangat masyhur yang kita semua maklum. Namun saatnya yang mana Nabi Ibrahim disampaikan perintah wahyu oleh Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail itu, perintah tersebut disampaikan melalui mimpi kepada Nabi Ibrahim pada malam hari Tarwiyah, iaitu pada 8 Zulhijjah. Maaf, saya tersalah sebut tadi. Hari Tarwiyah 8 Zulhijjah, hari Arafah pada 9 Zulhijjah. Jelas. Jadi lepas Nabi Ibrahim bermimpi pada malam itu, pagi besoknya dia terfikir. Pada malam dia bermimpi, diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Besok paginya dia terfikir-fikir, menilai-nilai. Dia tertanya-tanya, benarkah ini perintah daripada Allah atau permainan daripada syaitan di dalam mimpi? Jadi kelakuan dan tindakan Nabi Ibrahim tertanya-tanya ini diistilahkan dalam bahasa Arab sebagai yurawi. Yurawi inilah yang menjadi kata akar kepada tarwiyah. Maka disitulah diiktiraf sebagai hari tarwiyah, satu hari sebelum hari Arafah. Masya Allah, subhanallah. Hadirin sekalian, disebabkan Allah sangat memuliakan 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah dan memuliakan bulan Zulhijjah ini sendiri, maka kita sebagai hamba mesti memuliakan bulan Zulhijjah ini. Bagaimana caranya? Bagi kita yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji atau masih belum berkesempatan untuk melaksanakan ibadah haji tersebut, sama ada kuota tak sampai lagi, belum berkemampuan dari sudut financial dan fizikal. Baik, para alim ulama menggaris panduankan ada beberapa cara untuk kita mendapat manfaat tertinggi, manfaat terbaik, dapat fadilat yang terunggul, sebagaimana selari dengan hadis yang kita sebutkan tadi, amalan-amalan yang istimewa yang kita boleh laksanakan supaya kita juga selari dengan perintah Allah untuk memuliakan bulan Zulhijjah ini. Pertama, cukup simple tuan-tuan puan-puan, yang saya yakin kita semua insya-Allah mudah-mudahan boleh laksanakannya bersama. Pertama, tindakan dan amal ibadah yang boleh dilaksanakan adalah berpuasa sunat. Puasa sunat. Sunat hukumnya berpuasa bermula daripada 1 hari bulan hingga 9 hari bulan Zulhijjah. Funaidah bin Khalid radhiyallahu an menyampaikan, adalah Rasulullah SAW biasanya berpuasa pada 9 hari awal bulan Zulhijjah, kemudian Nabi berpuasa sunat pada hari Ashura, dan kemudian Nabi berpuasa pula pada 3 hari setiap bulan. Hadis ini menceritakan habit Nabi ataupun kesukaan Nabi berpuasa sunat di hari-hari tertentu. Disebutkan beberapa hari, namun yang terutama dinyatakan di sini adalah 9 hari awal Zulhijjah itu di antara keutamaan Nabi berpuasa sunat. Dengan kita tak menafikan puasa-puasa yang wajib pada bulan Ramadan. Baik. Jadi nak masuk bulan Zulhijjah ni nanti lagi lebih kurang 6 hari. Usahakan untuk diri kita puasa sebagai tanda kita memuliakan bulan Zulhijjah. Yang mana puasa sunat di bulan Zulhijjah ini sangat tinggi nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ada keistimewaan-keistimewaan tertentu. Baik, yang kedua, kata ulama. Ulama menyatakan, apa cara, bagaimana caranya untuk kita memuliakan bulan Zulhijjah ini? Yang keduanya adalah dengan kita
berzikir. Simple je tuan-tuan, berzikir. Dan ada zikir-zikir yang special, zikir-zikir tertentu yang sangat mudah, yang mana bila kita laksanakan, dia kena dengan kemuliaan bulan Zulhijjah ini sendiri. Baik, dalam Al-Quran, surah Al-Hajj ayat ke-28, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, surah Al-Hajj ayat ke-28, saya sebutkan mafhumnya terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maksudnya supaya mereka menyaksikan pelbagai manfaat, supaya kita ni sebagai hamba-Nya, hamba Allah menyaksikan pelbagai manfaat, dan supaya kita ni sentiasalah menyebut nama Allah pada hari yang ditentukan. Bermakna Allah memerintahkan kita, ya, hari-hari, setiap masa, setiap saat kita mengingati Allah dengan berzikir. Namun ada hari yang ditentukan disebut. Hari ditentukan disebut untuk kita lebih, orang kata, lebih kuat lagi, lebih bersungguh lagi dengan berzikir. Hari yang ditentukan tersebut disebut sebagai ayyamim ma'lumat. Allah guna perkataan ayyamim ma'lumat, yakni hari-hari tertentu itu yang dinyatakan itu adalah pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dari hari pertama sampai hari ke-10 bulan Zulhijjah, keutamaannya adalah melaksanakan ibadah zikir, bukan berbanding, selari juga dengan kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Namun apa benda zikirnya? Zikir apa yang nak zikirkan? Zikir yang paling utama sekali adalah pertama takbir, Allahu Akbar. Yang kedua tahlil, La ilaha illallah. Dan yang ketiga tahmid, Allahu Akbar, La ilaha illallah, dan Alhamdulillah. Lagi sekali, Allahu Akbar, La ilaha illallah, dan Alhamdulillah. Ketiga-tiga zikir ini adalah zikir yang terutama pada bulan Zulhijjah ini. Selawat tak boleh ke? Kan? Tak boleh ke Ustaz? Zikir lain, istighfar tak boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Teruskan dengan selawat kalau dah biasa mengamalkannya. Dah ada amalan tersendiri, ada zikir-zikir dan doa lain, tak ada masalah. Namun specialnya pada awal bulan Zulhijjah ini, lagi-lagi 1 sampai 10 Zulhijjah, kalimat Allahu Akbar, La ilaha illallah, dan Alhamdulillah ini sangat-sangat tinggi nilainya pada waktu tersebut. Ibnu Umar radhiyallahu an, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, beliau berkata, kan, beliau berkata, tidak ada satu hari pun yang mana amal soleh yang kita buat dipandang sangat tinggi lagi mulia di sisi Allah, dan dia sangat suka, kecuali amal yang dilakukan pada 10 hari ini, yakni pada 10 hari awal Zulhijjah. Maka Ibnu Umar yang menyebut, yang menyampaikan daripada Nabi, itu yang saya petik dari zikir-zikirnya. Di mana dalil, di mana bukti menyatakan zikir ini bagus? Daripada Ibnu Umar ni. Dia kata, pada waktu ini perbanyakkanlah mengucap Allahu Akbar, La ilaha illallah, Alhamdulillah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan kita juga digalakkan bukan sekadar zikir di masjid, di surau, waktu itikaf, bahkan ke mana sahaja. Waktu kita berada di dapur, di rumah, tengah baring, di bilik, waktu kita driving, waktu kita nak bertemu dengan prospek, waktu kita di sela-sela meeting, waktu kita makan, minum, di mana sahaja terlintas di fikiran, oh waktu ni afdal zikir sekian-sekian tadi. Dan Allahu Akbar, La ilaha illallah, Alhamdulillah. Terus sebut dan anda akan dapat manfaat yang dinyatakan tadi. Ini specialnya zikir tadi di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Sangat simple, sangat mudah. Itu istimewanya kita sebagai umat baginda Nabi SAW. Memandangkan kita ni dalam kalangan umat-umat Nabi berbanding Nabi-Nabi yang lain umurnya panjang-panjang. Kan, umurnya ratusan tahun, ada yang cecah ribuan tahun, umur umat-umat Nabi terdahulu. Namun umat Nabi Muhammad ni kita semua sedia maklum, umurnya pendek-pendek. Kalau dapat sampai umur 60 tahun tu Alhamdulillah, dapat sampai umur 70 tahun tu bonus, 80 tahun, wah sangat rare. Kalau ada cecah umur 90 tahun tu kadang-kadang sahaja. Dan hanya orang tertentu je boleh sampai umur sehingga 90 tahun ke atas. Jadi disebabkan umur kita pendek, Allah berikan kita hikmah yang begitu istimewa. Buat amalan yang simple, buat amalan yang kecil, buat amalan yang mudah, pun Allah bagi ganjaran yang istimewa yang kita sendiri pun tak tahu. Kan?
Wallahu alam. Bagaimana hebatnya ganjaran tu nanti di alam akhirat. Mudah-mudahan kita semua memperolehnya insya-Allah. Baik. Hebatnya sahabat-sahabat Nabi terdahulu bila bermula sampainya 1 Zulhijjah sehingga 10 Zulhijjah, mereka bahkan bertakbir di pasar-pasar, di medan jihad dah tentulah. Di pasar-pasar mereka Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak semestinya perlu bertakbir sebagaimana kita takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu melodi tersebut kita laungkan, kita nyatakan sewaktu kita dah sampai pada hari raya nanti pada 10 Zulhijjah. Namun dari 1 Zulhijjah tu tak ada masalah untuk kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuma kita ni segan sikit lah kalau dekat office Allahu Akbar secara terbuka dan kuat-kuat. Namun tak ada masalah zikir dalam hati. Sebab kita ni bangsa Melayu, akhir zaman, umat akhir zaman tak terbiasa dengan suasana tersebut. Baik. Yang ketiga, ketiga ni yang saya nak bincangkan secara lebih terperinci sikit, iaitu tadi kita dah sebut amalan pertama yang istimewa, yang selari dengan kita punya tuntutan untuk memuliakan bulan Zulhijjah, yang mana kita muliakan bulan Zulhijjah ni dah tentu dah dapat ganjaran yang mulia dan istimewa. Pertama tadi berpuasa sunat, yang kedua zikir, yang ketiga special ibadah ni adalah ibadah korban. Ibadah korban ini adalah ibadah yang sangat-sangat istimewa. Istimewanya bagaimana? Sekejap lagi kita ceritakan. Ibadah korban ni tuan-tuan perempuan, walaupun dari sudut falsafahnya banyak. Banyak falsafah dan juga orang kata makna tersirat di dalam ibadah tersebut. Antaranya, dan antara uh, falsafahnya, makna tersiratnya, antaranya kita nak korbankan, nak buang sifat-sifat mazmumah dari diri kita dengan cara kita menyembelih binatang korban. Kita nak bantu orang susah, nak memperingati peristiwa korban Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ini semua, alhamdulillah, saya akan percaya masing-masing dah pun terserap di dalam jiwa setelah kita dididik sejak kecil dahulu dengan kuliah, tazkirah, ustaz-ustaz berpesan. Kita berkorban ni nak memperingati sekian-sekian, memperingati peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail. Kita nak buang sifat-sifat kotor dalam diri kita, bantu orang susah. Namun satu lagi yang kita nak terapkan hari ini, kita melaksanakan ibadah korban, kita lakukan adalah juga untuk memuliakan, mengistimewakan bulan Zulhijjah ini nanti. Tuan-tuan, jika kita memuliakan, mengistimewakan sesuatu yang Allah sendiri iktiraf mulia, dah tentu kita juga akan dipandang mulia oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang kita mahu sebenarnya. Itu yang kita nakkan sebenarnya. Dan sebenarnya tuan-tuan perempuan, ibadah kurban yang bakal dilaksanakan ini nanti bukan calang-calang ibadah. Kerana ibadah korban yang dilaksanakan ini adalah ibadah yang tertua sekali. Di antara ibadah yang paling awal Allah perintahkan ke atas umat manusia. Itu specialnya ibadah korban. Baik, bagaimana kisahnya? Bagaimana orang kata rentetan permulaan ibadah korban ini berlaku? Mungkin anda akan terfikir, oh, adakah sewaktu Nabi Ibrahim diperintah untuk korban Nabi Ismail itu sebagai pelaksanaan pertama ibadah korban? Sebenarnya tuan-tuan, ibadah korban ini bermula sejak zaman Nabi Adam alaihi salam lagi. Baik. Dalam Quran menyatakan, sekejap lagi kita petik dari mana dalilnya Quran menyebut permulaan ibadah korban ini berlangsung. Dalam Quran, Habil dan Qabil, anak kepada Nabi Adam. Anak kepada Nabi Adam ini Allah perintahkan melalui penyampaian Nabi Adam, menyuruh mereka untuk melaksanakan ibadah korban. Kisah ini diceritakan secara terperinci di dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah, surah kelima dalam Al-Quran, bermula ayat 27 sehingga ke ayat 31. Okay, kita bacakan sikit.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watslu alaihim naba abna Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatu fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhari qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah perintahkan di dalam Al-Quran ini dinyatakan, dan ceritakanlah wahai Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putera Adam, kedua anak Nabi Adam ini ketika mereka berdua mempersembahkan korban, maka korban salah satu daripada mereka berdua, yakni Habil, diterima, dan daripada yang lain anak Nabi Adam lagi seorang Habil tidak diterima. Dia Qabil ini bila mana ibadah korbannya tak diterima, perbuatan korbannya tak terima, dia sebut, sesungguhnya aku pasti membunuhmu wahai Habil. Maka Habil respon, Habil menjawab, sesungguhnya Allah hanya menerima amalan daripada orang bertakwa. Dalam ayat ni juga, dalam petikan ayat-ayat ni juga dinyatakan bahawa di sinilah bermulanya jenayah pertama berlaku dalam sejarah peradaban umat manusia, iaitu jenayah bunuh. Kan? Kita sambung. Sesungguhnya jika engkau, wahai Qabil, menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk memberi balasan kepadamu, untuk membunuhmu atau melawanmu. Aku takut kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan sekalian alam. Dan dia sambung lagi, sesungguhnya aku ingin engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku ini dengan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya ini Habil, kemudian dia pun benar-benar membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian Allah mengutuskan seekor burung gagak menggali tanah dan untuk diperhatikan, diperlihatkan oleh Qabil bagaimana seharusnya mengubur mayat saudaranya. Qabil berkata, oh celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku tersebut. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal. Apa rentetan kisah bagaimana berlakunya peristiwa korban dan peristiwa pembunuhan ini? Baik, mengikut riwayat pandangan sebahagian alim ulama, Nabi Adam alaihissalam ini kisahnya memiliki 15 orang anak, 15 orang zuriat turunan. Daripada 15 zuriat itu, daripada 15, 14 daripadanya adalah daripada 7 pasang kembar. Bermakna Nabi Adam ada 7 orang anak kembar berpasangan lelaki perempuan. Kemudian ada satu anak yang tak ada pasangan kembar. Totalnya jumlahnya 15 orang. Baik, dalam ramai-ramai anak-anak Nabi Adam ini, nenek moyang kita, ada 3 orang anak Nabi Adam yang popular, yang disebutkan selalu, iaitu pertama Qabil, yakni sang pembunuh. Habil, yang mana korbannya, ibadah korbannya diterima. Dan ada seorang lagi, Nabi Syith, kan? S-E-T-H, Seth kalau dalam ejaan lain. Kalau ejaan yang kita sebut dalam bahasa Melayu, S-Y-I-T-H, Nabi Syith, kan? Namun yang lain tak begitu dikenali namanya. Okay, kisahnya begini tuan-tuan. Memandangkan umat manusia baru nak wujud peradabannya atas muka bumi, maka Allah sampaikan perintah kepada Nabi Adam untuk mengahwinkan anak-anaknya. Zaman sekarang tak bolehlah kita kahwinkan anak kita sesama anak kita adik-beradik. Namun di zaman Nabi Adam, syariat itu dilaksanakan kerana tak ada manusia lain. Hanya anak-anak Nabi Adam ni sahajalah umat manusia yang wujud. Jadi, dipendekkan cerita, kembar kepada Habil, yakni seorang wanita, kan? Habil, Habil dan juga adiknya, pasangan kembar perempuannya.
Kemudian kisah yang di-highlightkan adalah sang Qabil. Si Qabil ini dengan pasangan kembarnya, pasangan kembar perempuan. Allah perintahkan untuk mereka berkahwin secara silang. Mereka tak boleh kahwin dengan adik-beradik kembar sendiri. Mereka kena kahwin secara silang kembar tersebut. Jadi disebabkan oleh perintah tersebut, si Qabil ni mula tak puas hati itu timbul kerana dia sangat suka, sangat mencintai adik perempuan kembar dia sendiri. Yang mana adik perempuan kembar si Qabil ini cantik orangnya. Disuruh pula, diperintahkan pula kahwin dengan kembar si Qabil. Qabil ini diperintahkan untuk kahwin silang kan? Habil diperintah untuk kahwin dengan kembar si Habil. Qabil. Si Qabil pula kena kahwin dengan pasangan kembar kepada si Habil. Yang mana pasangan kembar si Habil ini tak berapa nak lawa. Jadi di situ dia tak terima, tak puas hati. Atas ketidakpuasan hati tersebut, bagi merebut jiwa dan hati dan juga melayakkan mereka kahwin dengan anak Nabi Adam yang cantik ini, pasangan kembar kepada si Qabil, maka Allah memerintahkan untuk mereka melaksanakan ibadah kurban. Untuk makluman, si Qabil ini, Qabil, dia merupakan seorang petani, farmer. Dan si Habil adalah penternak kambing biri-biri. Jadi mereka kena mengorbankan hasil pekerjaan mereka, kan? Jadi si Qabil pun korbankan dia punya tanaman, hasil tanaman, sayur-sayuran, mungkin biji-bijian gandum dan sebagainya. Si Habil pula mengorbankan kambing. Disebabkan Qabil rasa tak puas hati dengan perintah tersebut, dia pun mengorbankan harta dia, hasil pengerjaan dia di bidang tanaman ni dengan tanaman yang tak begitu bagus. Tanaman yang mungkin busuk, layu, tak segar dan sebagainya. Namun dengan ikhlas hati, si Habil ini disebabkan perintah korban ni daripada Allah Azza wa Jalla, maka beliau mengorbankan seekor kambing biri-biri yang begitu sehat, gemuk dan juga banyak dagingnya, supaya mudah-mudahan dia punya pengorbanan itu daripada hasil pengerjaannya yang berkualiti. Dah tentulah Allah terima pengorbanan yang sesungguhnya, pengorbanan yang ikhlas lagi berkualiti. Maka korban si Habil diterima. Disebabkan korban si Habil ini diterima, Qabil lagi bertambah tak puas hati. Bila mana pengorbanan tak diterima, jadi dia gagallah untuk berkahwin dengan pasangan kembar dia sendiri. Sebab itulah timbul perasaan dendam, dengki dan tak puas hati. Dia nak bunuh si Habil ni tersebut. Itulah asal usul bagaimana pertama wujudnya ibadah korban. Yang kedua, bagaimana berlakunya jenayah pertama dalam sejarah peradaban sejarah peradaban manusia ini, iaitu jenayah bunuh. Dan juga di situlah bermulanya syariat bagaimana nak menyempurnakan jenazah orang yang telah meninggal dunia. Ini dinyatakan sepenuhnya dalam ayat ke-27 sampai ke ayat ke-31 dalam surah Al-Maidah. Menarik kisah ni tuan-tuan, dan boleh ulang kaji masing-masing. Masya Allah, subhanallah. Baik, tentang ibadah korban, ada beberapa perkara yang saya rasa elok juga untuk dikongsikan untuk menjadi pengajaran dan juga makluman kita bersama, insya-Allah. Baik, dalam ibadah korban ini ada beberapa perkara yang kita perlu ambil tahu dan ambil maklum. Ibadah korban, insya-Allah, mudah-mudahan kita semua Allah kurniakan kemampuan untuk melaksanakan ibadah korban ini. Dalam Islam ini sendiri sangat-sangat digalakkan untuk kita menjadi berharta dan kaya sebenarnya. Di samping ada setengah orang berpandangan Islam ni kena zuhud, tawadu, kan, tak banyak harta. Namun kalau kita fikirkan, beberapa ibadah tertentu dalam agama Islam ini sendiri sangat memerlukan kita berharta. Antaranya dalam rukun Islam takkan boleh dilaksanakan, khususnya dua ibadah yang terutama ini, dua ibadah dalam rukun Islam, tanpa kita berharta. Yang pertama, ibadah zakat. Hanya orang yang berharta, yang cukup syarat sahaja yang diwajibkan dan layak untuk melaksanakan
ibadah zakat. Orang yang tak berkemampuan, tak layak, tak cukup haul dan nisab, maka tak perlu untuk melaksanakan ibadah zakat. Maka ada kerugian di situ. Kemudian begitu juga ibadah haji. Ibadah haji sangat-sangat memerlukan kekuatan dan kemampuan financial yang tinggi. Yang mana kalau tak salah kiraan, kos untuk mengerjakan haji pada tahun ini lebih kurang lebih RM30,000. Kalau tak salah juga, minimum kita ada simpanan tak terusik dalam akaun tabung haji sebanyak lebih kurang 12 ke 15 ribu ringgit. Dah sampai tahap itu barulah kita dianggap cukup kuota untuk melaksanakan ibadah haji. Selebihnya dapat apa nama subsidi daripada kerajaan. Betul ya tuan-tuan dan puan, kalau salah tolong betulkan. Kan? Berbanding tahun 2019, before COVID, dan kos untuk melaksanakan ibadah haji lebih kurang RM22,000 sahaja. Bayangkan, kos ibadah haji ini sangat mahal dan setiap tahun semakin meningkat, semakin meningkat dan semakin meningkat. Itu tak termasuk perbelanjaan-perbelanjaan yang kita sendiri terpaksa keluarkan waktu kita laksanakan ibadah di sana nanti. Kan? Dengan orang order kurmanya, order kain, order macam-macam lah yang rakan-rakan kita, saudara mara kita dari sini nak tempah, kan, minta tolong bawa daripada tanah suci sana. Namun itu nak cerita bahawa ya, sangat-sangat perlu untuk kita mempersiapkan kekuatan harta dan ekonomi kita untuk melaksanakan ibadah. Namun timbul persoalan, Islam ni memang memaksa kita jadi kaya ke tidak? Bukan memaksa. Namun kita menjadikan diri kita ni berkemampuan tinggi dari sudut financial supaya kita boleh bantu orang lain yang dalam keadaan kesusahan juga. Sebab itulah wujudnya ibadah korban ini. Baik, ibadah korban ini apa tujuan dilaksanakan? Supaya kita ini lebih taqarrub ilallah. Taqarrub bermaksud akrab ataupun dekat. Kalau kita perhatikan perkataan takarrub itu, dia dikata akarnya akrab. Jadi bila mana kita takarrub dalam melaksanakan ibadah kurban, supaya kita lebih dekat dengan Allah, semakin mendekati Allah, akrab dengan Allah. Tu specialnya ibadah kurban bila kita faham falsafahnya, faham definisinya, faham kita diperintah untuk buat. Jadi sebab itu lagi sekali tuan-tuan perempuan, siapkan harta untuk melaksanakan ibadah kurban. Namun saya tak nafikan, kalau kita bicara ibadah kurban pada saat ini, pada tarikh hari ini, mungkin dah agak terlambat sebab majoriti masjid surau dan pihak-pihak yang mengelolakan ibadah kurban ni dah tutup kota dah. Biasa dah penuh kota dah. Namun tak ada masalah kalau tuan-tuan perempuan tiba-tiba dah lepas kuliah ni beriktikad bersungguh nak buat ibadah kurban sendiri di rumah masing-masing, ajak saudara mara, jiran tetangga untuk gotong royong selesaikan ibadah, boleh je dilaksanakan bila mana anda ada kemampuan kapasiti tersebut. Namun kalau tak dapat, kumpul duit mulai hari ini, kita buat tahun depan punya ibadah korban. Baik, korban ini ada dua hukum. Kalau orang tanya apa hukum ibadah korban ni, ada dua. Pertama, hukumnya wajib. Macam mana pula boleh jadi wajib? Tak masuk pun dalam rukun Islam. Ya, ibadah korban ini menjadi wajib bila mana ibadah korban itu menjadi nazar. Nazar macam mana? Contoh, saya nazar lah, contoh tuan-tuan puan ya. Kalau anak saya tahun ni boleh berkahwin, kan, dipermudahkan urusan untuk bernikah tahun ni, insya-Allah tahun depan saya nak bernazar. Jadi melaksanakan ibadah kurban seperti yang dinyatakan tadi menjadi wajib. Sebab apa? Kita dah bernazar. Namun bila sebut nazar ini, saya nak tekankan sedikit. Apa syarat nazar? Secara ringkas, bila mana kita bernazar, kita hanya boleh bernazar pada sesuatu yang berada dalam kapasiti kemampuan kita dan hak milik kita. Tak boleh kita bernazar atau berwasiat pada sesuatu yang bukan hak milik kita. Sebagai contoh, saya bagi contoh, kita berpesan kepada anak kita, nanti abah nak, bila mana abah dah tak ada, abah harap tanah kat ujung kampung sana tu nanti kau wakafkan kepada rumah anak yatim, rumah tahfiz, sekolah tahfiz contohnya.
tanah hujung kampung itu bukan hak milik kita, bukan kepunyaan kita. Maka perintah tersebut, wasiat, nazar tak sah. Sebab itu bukan kepunyaan kita, bukan hak milik kita. Melainkan benda tu hak milik kita atas kemampuan kita, kita nazar tersebut ataupun wasiat tersebut sah dan wajib kita perlakukan. Okey, saya yakin contoh ringkas tersebut sudah jelas supaya orang faham apa benda yang boleh kita nazarkan, apa perkara yang kita boleh wasiatkan dan apa perkara yang tak boleh. Itu hukum pertama dalam ibadah kurban, iaitu wajib bagi orang yang bernazar. Baik, yang kedua kan, hukum kurban ini adalah sunat muakkad, sunat yang sangat-sangat dituntut, sunat muakkad yang sangat dituntut, yang mana bagi individu yang berkemampuan sangat-sangatlah dituntut untuk melaksanakan ibadah kurban. Baik, berkemampuan ni macam mana? Mampu yang dinyatakan dalam ibadah kurban ini, syarat mampu ni bagaimana? Okay. Syarat mampu yang membuatkan kita ni sangat dituntut, dengar lagi sekali, sangat dituntut untuk melaksanakan ibadah kurban adalah bila mana kita punya hasil, bukan hasil, macam mana ya, sumber pendapatan kita, harta kita sudah cukup kita melunasi segala hak-hak wajib lain. Kita punya nafkah pada isteri, nafkah pada anak, duit belanja sekolah anak, kita punya bayaran apa nama, hutang-hutang wajib berjadual yang kita perlu bayar, apa nama, ansuran kereta, di rumah, bil air elektrik, itu dah selesai, dah habis semua dibelanjakan, masih ada baki lagi yang mencukupi untuk melaksanakan ibadah korban, maka kita sangat-sangat dituntut untuk melaksanakan ibadah korban. Macam mana sangat dituntut ni tuan-tuan dan puan? Baginda Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang mafhumnya, baginda pernah menyatakan, seandainya ada seseorang di kalangan umatku, yakni umat Nabi Muhammad, yang berkemampuan tapi tak melaksanakan ibadah korban. Senang cerita, ginilah, kalau ada orang kaya mampu untuk laksanakan ibadah korban tapi tak nak buat korban, maka jangan dekat dengan rumah ibadah kami. Jangan dekat dengan masjid, jangan dekat dengan surau. Melalui hadis tersebut, walaupun hukum ibadah korban ini sunat, namun seakan-akan melalui hadis itu Nabi memberi amaran keras. Kau kalau tak buat korban tapi kau ni kaya, kau ni mampu, kau jangan jadi geng kami. Jangan follow kami. Ibarat macam tu. Satu sindiran, satu teguran supaya kalau kamu mampu laksana. Sebab apa? Tujuannya antara secara mudah kita nampak, secara langsung nak bantu orang-orang lain yang tak berkemampuan. Ya, dalam kalangan mungkin saudara mara kita, rakan-rakan kita, jiran tetangga kita, ahli qaryah, masjid kita, kawasan kampung kita. Ada yang mungkin tak berkesempatan untuk merasa menikmati daging. Mungkin setahun sekali, itulah peluang mereka nak rasa daging melalui pelaksanaan ibadah korban. Baik, itu sebab sedikit. Kemudian, ibadah korban ini ada beberapa perkara secara ringkas, bukanlah perinci sangat, tapi secara ringkas yang kita nak kongsikan bersama. Pertama, selain daripada hukumnya tadi, ibadah korban ini ada beberapa syarat yang kita perlu ambil berat, ambil tahu. Kan? Dah tentulah hanya orang Islam yang masih hidup. Ini penting. Sebab saya pernah menyatakan perkara ni di sebuah masjid. Saya sebut syarat ibadah kurban yang pertama ni sahaja dah mula timbul persoalan. Apa dia? Ada jemaah bertanya dengan poin yang pertama ni. Orang Islam yang masih hidup sahaja yang boleh melaksanakan ibadah kurban, tidak boleh melakukan ibadah kurban untuk orang yang telah meninggal dunia, melainkan orang itu telah pun mewasiatkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah kurban. Baik, saya terangkan poin yang ini. Orang Islam yang masih hidup saja yang boleh melaksanakan ibadah kurban. Orang yang telah meninggal dunia tak boleh kita buat ibadah kurban untuknya. Contoh, ibu kita, ayah kita telah meninggal dunia. Jadi kita ni dah berkemampuan, dah kaya raya.
berharta, kita korban tahun ni, kita punya bahagian dalam masa sama mak ayah kita dah meninggal, kita pun niatkan sekali kan. Aku pun nak korban untuk mak ayah, arwah mak ayah aku lah, arwah mak ayah aku. Bila saya sebut poin ni, di sinilah timbul persoalan jemaah. Ustaz, alamak Ustaz, saya dah bagi nama untuk arwah mak ayah saya ni untuk korban tahun ni, macam mana je? Tak ada masalah kan. Ulama-ulama dah sepakat, seandainya kita nak juga buat korban ataupun telah terbagi nama, nama tu atas kertas tuan-tuan, yang penting niat kita, niat kita, kita punya iktikad kita kan. Bakal laksana nanti kita berbetulkan sikit niat, perbetulkan sikit niat. Okey, contoh saya satu bahagian, arwah mak ayah saya satu bahagian, arwah mak satu bahagian, ayah satu bahagian. Maknanya 3 bahagian lah kita dah ambil pot dalam list, dalam senarai. Kita pun tahu maklumat ni, hukum ni, oh rupanya hanya orang hidup saja, orang mati tak boleh. Kita niatkan kurban. Senang saja tuan-tuan. Simple je penyelesaiannya. 3 bahagian tadi kan, contohnya ni. Tiga-tiga bahagian ini kita niatkan ketiga-tiganya korban kita. Ya Allah, korban ni, 3 bahagian ni adalah bahagian aku. Dah selesai ibadah korban ni dilaksanakan, maka kita sebut, kita iktikad dalam hati, Ya Allah, pahala korban ini, pahala pelaksanaan korban 3 bahagian ini, 2 bahagian tu aku serahkan tak pulang. pahalanya, Ya Allah, aku hadiahkan kepada kedua arwah ibu bapaku. Selesai masalah. Eddie kasi. Melainkan, namun Oh, Eddie. melainkan Eddie dia kerja-kerja maintenance ni banyak. Dia kerja kedua ibu bapa kita itu, arwah kedua ibu bapa kita itu telah wasiat pada kita, anak, kalau abah dah meninggal nanti, tolong, kalau kau berkemampuan, tolong ya, tolong korbankan bahagian korban untuk abah. Dan Jangan laju-laju kat itu tak ada sempang masalah, ni. dia dah wasiat dari awal. Lagi Kau bagus salah kabut kalau lu diwasiat itu kenapa? dah sediakan dengan modalnya sekali. Maaf tuan-tuan perempuan, ada soalan untuk ditanya? Kalau ada soalan, saya bagi ruang untuk bertanya. Silakan, jangan malu, jangan segan. Itu poin yang pertama dari sudut syarat. Aku pun orang dalam ni. Kemudian dah tentulah syarat kedua kan, untuk seorang itu layak dan dibolehkan untuk melaksanakan ibadah korban adalah Tingkap pintu seorang dah sampai hamba dah. Allah Tingkap pasal Islam tadi selesai lah. yang merdeka. Anu apa? Tabletop. Tabletop sehari siap dia. Tabletop dah buat. Tinggal pasal tile je. Tuan-tuan perempuan, maafkan saya tuan-tuan, kalau ada soalan boleh teruskan dengan soalan. Namun kalau tak ada soalan, boleh tolong mutekan suara. Terima kasih. Tahu dia Baik. cakap dengan Bang tadi apa? Perkara ketiga. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Perkara ketiga, seorang itu sah dan melayakkan syaratnya untuk melaksanakan ibadah korban ini adalah seorang yang telah pun mencapai umur akil baligh dan berakal. Tapi Ustaz, saya nak korban bahagian anak saya, umur 4 tahun, belum baligh, bahkan belum mumayyiz. Boleh ke tak? Boleh, bila mana kita ini warisnya ataupun individu yang berkemampuan ataupun pihak lain yang memiliki syarat-syarat penuh, cukup syarat, kita korbankan untuk pihak anak itu yang ataupun orang yang tak sampai tahap akil baligh. Tapi katakanlah anak kita tu sendiri yang belum akil baligh, dia declare untuk melaksanakan ibadah korban, maka ibadah korbannya tak sah. Kalau dia buat juga, seandainya dia ada kemampuan duit dan sebagainya, dia nak juga buat, itu dikira sebagai sedekah dan tak dikira sebagai ibadah korban. Melainkan pihak lain yang disebutkan syaratnya tadi, cukup syaratnya mengorbankan bahagian untuk dia. Baik, kemudian orang yang syarat sah untuk individu yang syarat sah untuk melaksanakan ibadah korban adalah orang yang bermukim ataupun menetap satu kawasan. Begitu juga tadi kita dah sebut, antara syarat terutama setelah selesai syarat lain adalah individu yang mampu dari sudut financial, mampu, dah selesai segala keperluan, perkara wajib dah diselesaikan dari sudut
material dan financial, maka mampu ini dia terserap sekali dalam syarat sah untuk melaksanakan ibadah korban. Baik, itu di antara yang kita perlu ambil maklum. Kemudian, yang ni juga supaya tak tersalah langkah dan tak tersilap buat, kan, tempoh dan masa untuk pelaksanaan ibadah korban. Ibadah korban ini kalau salah timing, salah masanya boleh jadi tak sah ataupun boleh jadi makruh. Bagaimana? Okay. Penyembelihan korban hendaklah dilakukan bermula pada hari nahar. Apa itu hari nahar? Hari nahar itu adalah pada 10 Zulhijjah. Kan? 10 Zulhijjah bersamaan Hari Raya Aidiladha. Selepas selesai takbir Raya Aidiladha bermula 10 Zulhijjah, kemudian dah selesai solat sunat Aidiladha, dah selesai imam turun daripada mimbar khutbah raya, maka di situ boleh bermula melangsungkan ibadah kurban. Bagaimana kalau buat waktu sehari sebelum? Tak sah. Kalau buat juga terbuat, katakan sehari sebelum 9 Zulhijjah dah terbuat dah, maka ibadah tersebut tak dikira sebagai kurban dan diiktiraf hanyalah sebagai sedekah biasa sahaja. Kan? Bagaimana pula kalau buat pada waktu malam? Dah masuk 10 Zulhijjah ni. 10 Zulhijjah. Kan? Dia buat malam pula. 10 Zulhijjah malam 11 Zulhijjah. Boleh ke tak boleh? Hukumnya makruh. Sebab apa? Banyak hikmahnya. Zaman Nabi dulu, Nabi pun pernah berpesan pada para sahabat jangan buat pada waktu malam sebab yalah seandainya haiwan yang nak dikorbankan tu lari, hilang, susah nak dicari, susah nak ditemui, risiko berlaku kecederaan dan juga kemalangan tinggi waktu nak pelaksanaan ibadah korban. Mungkin ada orang terfikir buat malam kan bagus kan. Malam ni sejuk sikit, kalau siang panas. Tak berapa sesuai tuan-tuan puan-puan dan sebaik-baiknya buatlah pada waktu pagi kan, pada waktu siang. Bermula pada 10 Zulhijjah sehinggalah 11 hari bulan 12 dan 13, 4 hari. Pada 4 hari tersebut 11, 12, 13 dinamakan hari Tashrik. Ini hari-hari yang boleh dilaksanakan ibadah kurban. Bagaimana pula kalau kita melaksanakan ibadah kurban ni pada 14 Zulhijjah? Tak sempat nak buat pada 10 sampai 13 Zulhijjah. Kita buat pada 14 Zulhijjah. Maka lagi sekali saya nyatakan tak sah bila mana dah lepas waktu. Tapi kalau buat juga dia hanyalah jadi sedekah biasa sahaja. Tak diiktiraf ibadah tersebut sebagai ibadah korban. Baik, tadi kita dah sebut pelaksanaan ibadah korban ini dilakukan mulanya bila? 10 Zulhijjah, kemudian selepas selesai solat sunat Hari Raya Aidiladha. Standard lebih kurang jam 9.30 pagi lah orang bermula ataupun pukul 10. Kemudian, tadi kita dah tengok syarat sah, kemudian pula syarat waktunya. Kemudian kita tengok pula haiwan ternakan yang layak yang dibolehkan untuk dikerjakan memastikan kita punya ibadah tersebut sah dan diterima korbannya. Baik. Ibadah korban ini tidak sah kecuali dengan haiwan ternakan sahaja. Haiwan ternakan. Dan ianya ada ranking. Ranking apa? Ranking afdal yang terbaik. Ranking pertama yang terbaik, paling afdal untuk melaksanakan ibadah korban, haiwannya pertama unta. Unta paling tinggi martabatnya dalam ibadah korban. Tinggi. Ialah memandangkan unta ni mahal, kemudian pula payah nak dapat, dan ianya maklum banyak wujud, banyak ada di tanah Arab sana, maka ini paling afdal. Yang kedua, tadi unta ya. Yang kedua, lembu ataupun kerbau. Lembu kerbau ni sama sama level kualiti kelayakan penerimaannya. Yang ketiga, biri-biri. Yang keempat, kambing. Beza kambing dengan biri-biri saya yakin tuan-tuan pun tahu. Biri-biri ni yang berbulu, wool. Berbulu macam bulu tu lah. Kan, bulu putih tu, kelabu tu. Kan, kambing ni macam kambing kampung yang kita kenal tu. Ini ranking keempat. Namun dia korban 7 ekor kambing, 7 ekor kambing lebih afdal, lebih utama, lebih bagus lagi kualiti ibadah pahalanya
berbanding dengan korban satu bahagian unta. Apatah lagi kalau kita sendiri nak korban 7 ekor kambing, itu jauh lebih baik banding kita korban 7 ekor kambing. 7 ekor kambing, kambing ni ranking ke 4 kan. 7 ekor kambing lebih baik banding seekor unta. Tu dia punya martabat kualitinya. Kalau kita nak beli unta mahal, susah nak dapat, tapi nak dapat kualiti afdal pahalanya tu, martabat ganjarannya terbaik tu, kita korban 7 ekor kambing. Memandangkan kita mampu, laksanalah. Sebagai contoh ya, contoh seekor unta nilainya lebih kurang paling murah RM10,000 hingga ke RM20,000. Mahal tuan-tuan dan puan unta ni. Korban seekor kambing lebih kurang lah. Seekor kambing ni nilainya harganya antara 1,000 ke 1,500 seekor. Bayangkan ni 7 ekor kambing nilainya RM7,000. Seekor unta 10,000 ke 20,000. Bahkan ada lebih mahal lagi. Namun dari sudut afdal pahalanya, martabat ibadahnya tinggi lagi, kita korbankan 7 ekor kambing. Ni special. Siapa-siapa yang dapat faham konsep ni, pilih yang terbaik. Itu cara dia. Okey. Begitu juga kalau kita korban nak korban seekor lembu ni. Kalau kita berkemampuan lah, patutnya seekor lembu ni 7 bahagian, tapi 7 bahagian tu seekor lembu ni kita nak ambil bahagian kita semua. Sebenarnya lebih afdal lagi kita ambil 7 ekor kambing untuk bahagian kita. Ni bab binatang ternakan. Mudah-mudahan bagi yang baru tahu menjadi pengetahuan yang memaklumkan anda supaya akan datang boleh menilai mana pilihan afdal yang terbaik. Okey, begitu juga haiwan ternakan yang tak disebut tadi tapi kita nak korbankan. Haiwan ternak yang disebut ini adalah haiwan ternak yang umum dan maklum diterima oleh masyarakat setempat atau individu tersebut. Sebagai contoh ya, pada awalnya binatang kerbau ternyata tak tertera dalam syariat asal. Nabi Muhammad tak pernah sebut perkataan kerbau boleh dijadikan penama haiwan untuk ibadah kurban. Namun di kawasan Nusantara, khususnya di bahagian Jawa Indonesia, di situlah bermulanya pensyariatan dibolehkan binatang ternak seperti kerbau diterima untuk dikorbankan. Kerana apa? Bermula pada zaman dakwah Wali Songo. Mereka nak mendakwah kepada golongan Hindu di kawasan Bali, di kawasan Jawa tersebut. Kalau korban lembu-lembu ni haiwan yang dimuliakan, yang dianggap dewa Tuhan oleh golongan Hindu dan Hindu lah kan. Maka kalau katakanlah anak masuk Islam nak buat ibadah korban lembu, dia akan menimbulkan rasa tak puas hati orang sekeliling yang bukan Islam lagi, perasaan tak puas hati mak bapak yang bukan Islam lagi. Anak korban lembu dari sudut uslub dakwah jangka masa panjang tak cantik, maka dipilih korban kerbau untuk ganti lembu. Di situlah bermulanya penerimaan kerbau ini sebagai haiwan yang diterima untuk ibadah korban. Begitu juga seandainya kita di Malaysia ini, khusus di negeri Selangor ini, andai kata rusa adalah haiwan ternak. Rusa kan bukan haiwan ternak, tapi andai kata rusa ni umum orang bela sebagai haiwan ternak, jadi rusa diterima sebagai haiwan yang boleh dikorbankan dalam ibadah korban. Tapi sekarang ni tak payah fikir lagi lah. Saya nak korban rusa lah Ustaz. Sekarang tak boleh. Sebab kita, masyarakat umum memaklumi bahawa rusa bukan haiwan ternakan. Baik, begitu juga kalau haiwan kacukan. Haiwan kacuk. Kacuk macam mana? Kalau unta kahwin dengan lembu, unbu, boleh tak buat korban? Boleh. Sebab ini adalah haiwan yang dalam kelompok disebutkan tadi, haiwan ternak yang diterima sebagai haiwan korban. Kalau lembu dengan kambing boleh tak? Lembing boleh diterima sebagai haiwan korban. Tapi kalau lembu kacuk dengan ayam, contohlah kalau boleh diwujudkan, lemyam. Lembu dengan ayam kacuk jadi lemyam. Boleh tak untuk dijadikan haiwan korban? Tak boleh. Zaman sekarang mungkin orang anggap pelik. Apa benda Ustaz bagi contoh lemyam ni? Tapi tak mustahil akan datang. Dunia ni terlalu moden dan maju. Teknologi genetik DNA begitu canggih sekali.
berkemampuan saintis nak cipta haiwan tersebut, dan dari sudut modul dimodelkan haiwan begitu, maka tak boleh sama sekali bila mana haiwan kacuk antara haiwan ternak dengan haiwan bukan diiktiraf haiwan ternak yang berkaki empat disebutkan tadi tu dikacukkan, tak boleh diterima sebagai haiwan kurban. Apatah lagi kalau haiwan seperti lembu dengan babi, lembi, itu memang terang-terang tak boleh sebab haiwan tu dikacukkan dengan binatang yang haram dimakan. Okey, selesai bab itu. Dah tentulah haiwan yang nak dikorbankan ini syaratnya adalah haiwan yang sihat dan bebas daripada sebarang penyakit dan kecacatan. Tak boleh ambil haiwan yang cacat, cedera, sakit. Begitu juga haiwan ini mestilah cukup umur. Cukup umur ni biasanya penternak-penternak lembu, kambing, penternak haiwan ternakan ni sangat-sangat maklum. Dan mereka juga tahu bagaimana nak menilai haiwan yang dah cukup masa, cukup umur yang layak untuk dikorbankan. Okey. Untuk makluman tuan-tuan perempuan, sunat juga haiwan yang kita nak korbankan ni nanti kita beri tanda. Isy'ar, Nabi Muhammad SAW sebut istilahnya isy'ar. Kita bagi tanda. Kita letakkan kalung yang selayaknya lah, jangan kalung pelik-pelik sangat macam Hindu. Kalung buat tanda supaya apa? Andai katalah kita ni pengembala lembu. Lembu kita banyak. Kita dah select lembu yang terbaik, lembu yang khusus. Lembu ni atau kambing ini nak dipilih sebagai haiwan korban aku nanti. Kita letak tanda di situ, ada manfaat sunatnya, ada apa nama, pahalanya. Sebab apa? Itu selari dengan tindakan Nabi waktu Nabi nak melaksanakan ibadah korban. Nabi dahulu melaksanakan isy'ar. Isy'ar zaman Nabi dahulu, Nabi buat begini tuan-tuan perempuan. Nabi nak korban unta, di atas bonggol unta ni Nabi sayat sikit, bagi luka sikit. Kan? Bagi luka sikit supaya ada tanda. Tanda yang jelas, merah. Tak sakit ke Ustaz? Sikit saja, jangan sampai potong terus. Cedera binatang tu. Sikit sebagai tanda. Yang ni dah mak dah. Yang ni haiwan untuk dikorbankan. Namun tak boleh nak buat begitu ke atas haiwan-haiwan yang seperti kambing. Sebab kambing kalau cedera sikit, dia boleh berisiko untuk terus mati. Sebab dia kecil sangat. Kalau lembu berbonggol besar, boleh. Cuma dikuatiri ada setengah orang tak faham sunnah Nabi yang disebut isy'ar ni tadi. Orang kata, ni apa pula bagi tanda macam ni? Kalau orang tak tahu, sebab itu perlunya kita menuntut ilmu, belajar dengan kuliah, kan, supaya kita faham. Bahkan tuan-tuan perempuan, ada sunnah Nabi yang sekarang ni terlupakan berkenaan tentang korban. Nabi satu ketika dahulu, waktu nak mengorbankan haiwan, haiwan ini dibersihkan, dicantikkan, disolek, dipakaikan pakaian tuan-tuan perempuan sekalian. Ramai kita tak tahu kan, ramai sekarang tak buat. Kita nak korban sekarang ni, lembu kita comot, turun dari lori tu, memang gelilah tengoknya, kita tak jaga. Kan? Sebab mungkin orang sekarang tak berapa cakna. Tuan-tuan puan, nak cerita sikit bahawa kisah ini dikongsikan oleh tuan guru saya, Datuk Timbalan Mufti Negeri Pahang, Datuk Ustaz Badli Shah Alauddin. Beliau menyatakan Nabi SAW, kan, dia ambil inspirasi itu dan dilaksanakan oleh masyarakat Arab sehingga ke hari ini. Mereka kalau nak mengorbankan kambing contohnya yang mudah, binatang kambing ni mungkin 3 bulan ataupun minimum sebulan sebelum pelaksanaan ibadah korban, mereka beli seekor kambing, mereka bawa balik rumah. Bawa balik rumah ni dimandikan, dibelai, dibersihkan, disayang-sayang, kan, diperkenalkan dengan ahli keluarga. Jadi macam haiwan peliharaan supaya sehinggalah tindakan tersebut menimbulkan connection di hati. Macam tuan-tuan, perempuan yang bela kucing, kan kita sayang, kita belai. Dibuat binatang yang nak bakal dikorbankan ni, dibuat sebegitu, dimuliakan, diistimewakan sebegitu. Supaya apa? Bila sampai tempoh masa binatang ini, haiwan ini nak disembelih nanti, timbul rasa, macam mana ya, pedih dalam hati ni. Supaya timbul pinpoint sebagai ibadah korban, nak mengorbankan sesuatu yang berharga itu sampai ke hati. Kita sekarang kalau nak korbankan,
Lagi cepat sembelih lagi bagus lah. Dah tak sabar nak makan daging ni. Intipati esensi ibadah kurban tu tak sampai, tak terasa. Sebab apa? Inilah macam saya sebut tadi, binatang kita comot. Kita tak muliakan dia, tak specialkan dia. Kan? Bayangkan tuan-tuan, kalaulah binatang ni kita dah jaga, kita dah belai, bela, bagi makan, anak-anak kita pun dah bermain dengan binatang tu. Saat kita nak hantar binatang tu ke surau kat masjid yang kita dah declare, saya ada binatang saya sendiri, saya nak hantar nanti. Oh, masa nak hantar tu tuan-tuan. Boleh jadi patah balik lah kita. Tak sampai hatilah nak hantar sebilah. Yang itulah kalau kita dapat buat dan kita dapat tanggung benda tu di hati kita, ibadah korban tu dilaksanakan juga, di situlah kita dapat nilai korban yang tertinggi. Sebab apa? Bayangkan tuan-tuan, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk berkorban sembelih anaknya sendiri. Bagaimana beratnya rasa tu. Tapi terlaksana juga, dilaksanakan juga, dan akhirnya Allah gantikan Nabi Ismail tu dengan kibas yang mulia daripada syurga. Kalau sampai level itu kita berkorban, yes, korban kita grade A. Fahami maksud korban tu sendiri. Korban kan benda susah, benda yang berat, benda yang ya Allah, susahnya nak dikerjakan ni. Tapi kita buat juga kerana Allah, demi memuliakan bulan Zulhijjah, demi nak bantu sesama Islam. Maka di situlah mudah-mudahan ibadah kita sangat-sangat diterima. Tuan-tuan dan puan, istimewanya ibadah kurban ni untuk ganjaran pada pihak kita sendiri, haiwan ternakan yang kita korbankan, yang kita muliakan, yang kita istimewakan nanti adalah menjadi saksi di padang mahsyar kelak. Tuan-tuan, ada satu poin lagi yang saya nak sampaikan. Kenapa kita memuliakan binatang korban? Bayangkan ya, betapa banyak, saya ambil contoh lembu sahaja. Berapa bilion jumlah lembu atas muka bumi ni. Berapa banyak jumlahnya. Banyak haiwan ternakan ni. Namun, haiwan ternakan yang ditakdirkan untuk kita korban, yang kita pilih melalui takdir Allah, kita pilih ni, specialnya dia, yang patut kita muliakan ni, kenapa? Di sisi Allah nanti, dia jadi binatang tunggangan kita, peneman kita. Waktu orang lain di padang mahsyar berbondong-bondong, terpaksa merangkak, terpaksa berjalan kaki, dengan susah payah, kita ada haiwan ternakan kita untuk kita tunggang. Bukankah itu sesuatu yang sangat special? Sebab itu, di peluang ini saya nak tekankan tuan-tuan, puan-puan sangat-sangat, yang ada peluang nak cari harta betul-betul. Dah cari harta, nekat betul-betul. Kalau boleh korban, korban sebanyak-banyaknya. Bukan semata-mata untuk kita bagi sumbangan pada orang lain, untuk kemudahan kita juga di alam barzah, di padang mahsyar nanti, memudahkan perjalanan kita di titian sirat. Orang lain tak ada kenderaan, tak ada tunggangan, kita relax naik binatang tunggangan kita. Sebab itulah sebaik-baiknya kita korban dengan haiwan yang paling bagus, paling cantik, paling comel, paling bersih, paling paling sihat. Lagi besar lembu, lagi besar unta, lagi besar kambing kita korbankan, itu lagi memuliakan kita di padang mahsyar kelak. Masya Allah, banyak diceritakan yang tuan-tuan, tapi kita cuba ringkaskan. Kita cuba ringkaskan. Sekarang pun dah pukul 10, dah lajak masa ni. Boleh saya teruskan lagi sikit? Minta izin daripada moderator dulu. Mungkin Boleh lagi 5 Ustaz, minit ni. boleh Ustaz, silakan. InsyaAllah. Okey. Baik, ada sikit lagi perkara penting saya nak sampaikan dalam pelaksanaan ibadah korban. Saya yakin ramai juga para asatizah, ustaz-ustazah pun dah berpesan dari sudut pelaksanaan ibadah korban. Mudah-mudahan kita semua berhati-hati dalam pembahagian daging itu sendiri. Okey, menurut syariat yang paling afdal, bukanlah paling afdal, yang terbaik dari sudut mazhab Imam Syafi'i, daging korban kita ini, kalaulah seandainya, andai kata kita mampu ambil korban satu bahagian, kita jadi peserta satu bahagian lembu korban daripada 7, kita ambil satu bahagian. Okey, saya bagi contoh matematik mudah. Hakikat sebenarnya kiraannya berbeza. Saya ambil contoh mudah. Bahagian kita, contoh bahagian lembu kita, satu bahagian ini 30 kilogram. Daripada satu bahagian kita ni pecah 3, bahagi 3. Mestilah satu bahagian ini disampaikan supaya sah ibadah korban kita, mestilah disampaikan kepada orang fakir miskin. Mesti sampai ke tangan orang susah, supaya sahih ibadah korban kita diterima dan memenuhi matlamat korban tu sendiri, nak bantu orang susah.
Baik. Bahagian yang kedua ini boleh dibahagikan kepada rakan-rakan kita, saudara mara kita, jiran-jiran kita yang kaya raya, yang berkemampuan, kita boleh bagi. Bukannya maksud kita hanya bagi orang miskin saja, boleh bagi orang yang tak miskin. Kalau kita bagi pada orang miskin dipanggil sedekah, bagi orang yang tak miskin atau kaya raya dipanggil hadiah. Dan bahagian lembu korban yang ketiga ni kita berhak ambil untuk keluarga kita sendiri, untuk kita sendiri makan. Bermakna 30 kilo tadi kan contoh, 10 kilo bagi orang fakir miskin, 10 kilo yang kedua bagi orang-orang yang tak miskin, yang bahagian 10 kilo yang ketiga kan boleh diberikan kepada ahli keluarga sendiri. Namun, ini penting untuk kita ambil tahu. Bagi orang yang berniat korban nazar dilarang, haram, tak boleh secara mandatori untuk makan daging korban yang dia nazarkan bahagiannya itu. Ni kena ambil maklum supaya tak tersalah langkah. Kita dah niat korban nazar ni. Kita punya korban ni korban nazar. Kalau kita dah nazar niat begitu, kita tak boleh makan dan ahli keluarga di tanggungan kita tak boleh makan daging lembu korban bahagian kita tadi. Habis tu saya tak merasalah istimewanya daging korban ni. Daging korban kan sedap, manis. Boleh tuan-tuan, makan bahagian orang lain. Bahagian orang lain kan sampai kat rumah kita juga kan. Daripada surau lain, masjid lain pun sampai kepada kita. Yang ni berhati-hati sikit, jangan makan bahagian kita. Begitu juga untuk ahli keluarga kita tak boleh makan bahagian korban apa nama nazar tadi. Okey, timbul persoalan. Ustaz, ada orang kan dia korban ni, ambil bahagian ni. Kan, ambil bahagian. Yelah, zaman sekarang ni korban mahal tuan-tuan. Satu bahagian ada setengah orang yang tak mampu. Bagi dia mahal, RM890. Kalau tempat saya RM890, mungkin tempat anda harga berbeza-beza. Senang cerita 900 lah. 900 satu bahagian ni berat. Beban bagi dia. Tapi dia cuba laksanakan juga. Kan? Dia kata apa? Pada pihak penganjur. Boleh tak? Daging korban ni saya bawa balik semua, saya makan sendiri kat rumah. Maaf tuan-tuan perempuan, dari sudut mazhab Imam Syafi'i, korban sebegitu tak sah. Sebab apa? Tak terlaksana lah apa nama matlamat dan juga falsafah korban tadi. Bila mana 100% seluruh bahagian korban dia tak sumbang pada orang pun. Balik untuk makan keluarga dia je. Yang ni kita kena ambil tahu. Mungkin ada yang tak tahu. Dia kata, dia rasa mungkin aku dah letak nama di penganjur di surau masjid, dah letak bahagian aku ni, dagingnya tak apalah, aku nak dapat semua. Tak boleh tuan-tuan dan puan. Namun bagaimana korban yang terbaik dari sudut pembahagian daging? Tadi kita dah cerita bab haiwannya, bab hukum syaraknya dan sebagainya. Yang terbaik dalam pembahagian daging korban ini adalah bila mana semua bahagian daging korban kita itu sumbangkan pada orang fakir miskin dan sumbangkan pada orang lain. Semua kita bagi. Tak paksa, tak suruh, tak diwajibkan. Namun diafdalkan, disunatkan untuk kita ambil sedikit. Yalah, dah tua-tua, umur 60-70 ni makan lagi banyak pun dengan gautnya, darah tingginya, kencing manisnya. Makan sikit je lah. Ambil satu portion, mungkin sesuap ataupun sebesar. Inilah kita ambil sikit untuk ambil keberkatan daging korban tu tadi. Itu paling afdal. Sedekahkan semua, ambil sikit. Okey. Itu pembahagian asas untuk diri kita. Bagaimana pula isu yang selalu berlaku dalam masyarakat? Bila mana, yang ni paling penting saya nak sampaikan ni tuan-tuan. Sebab isu ni sangat-sangat panas. Sangat-sangat hot yang berlaku. Tuan-tuan perempuan, dilarang sama sekali. Ni larangannya keras. Nabi pernah sampaikan larangan keras ini, yang mana daging korban tak boleh dijadikan upah kepada tukang sembelih dan juga pelapah ataupun sukarelawan yang menguruskan daging korban. Tak boleh dijadikan daging korban ini sebagai upah. Habis tu Ustaz, kecil hatilah tukang sembelih. Kan? Ramai di kalangan kita ni pun tukang sembelih juga, kecil hatilah kita. Begini tuan-tuan perempuan, yang tak boleh dijadikan upah, bukan tak boleh bagi upah. Tutup pintu, tutup pintu. Maaf tuan-tuan, ada anak. Kan? Tak boleh dijadikan daging korban itu sebagai upah untuk tukang sembelih ataupun pihak-pihak yang berkaitan. Namun, boleh beri upah dalam bentuk duit ataupun harta pihak
peserta korban. Yang ni kena jelas. Jangan tak bayar langsung. Sebab bukan senang tuan-tuan perempuan nak melaksanakan ataupun mengerjakan pengurusan daging lembu ni. Bermula dari sembelih ni, nak sembelih lembu ni dia kena guna parang pisau yang berkualiti yang terbaik. Kadang-kadang ada setengah pisau parang ni harga ratusan ringgit pun ada, ribuan ringgit pun ada. Itu kos. Yang kedua, skill. Tak semua orang mampu untuk melaksanakan penyembelihan. Sebab ini ada kursusnya, kena bayar pergi kursus, kena belajar betul-betul, kena ada teknik yang tepat. Sebab kalau salah cara, berlaku kes. Ini juga risikonya tinggi. Satu ketika dahulu di salah sebuah negeri di Malaysia ni sendiri, seorang imam menyembelih lembu, lembu tu melenting, mengamuk, pisaunya tercampak kena tangan, meninggal dek kerana pisau tu begitu tajam. Memang kena pakai pisau tajam pun tuan-tuan, terkena tangan, darah bercucuran banyak, si penyembelih yang meninggal, risikonya tinggi. Jadi bagi saya wajar dan layak untuk si penyembelih ni terima upah yang sewajarnya. Namun jangan beri bahagian daging, bagi duit di pihak lain. Begitu juga tukang tukang lapar, orang-orang yang bertungku lumus nak memastikan urusan penyembelihan lembu ni berjalan baik pun tak boleh terima upah dalam bentuk daging korban, namun boleh diberi upah yang sewajarnya. Sebab itu setengah masjid surau atau orang yang mengorganisasikan pengurusan ibadah korban ni, dia letak portion lebih. Sebagai contoh, contoh, nilai lembu harganya satu bahagian lebih kurang RM850. Namun pihak Masjid Surau, organizer letak harga yang sewajarnya RM900. Ada markup RM50. Sewajarnya. Untuk apa pengurusan? Nak beli plastik, nak beli tikar buat lapik, kadang-kadang beli kain sikit untuk lap-lap apa nama, petugas-petugas korban, nak bagi upah. Yang ni kita kena sama-sama mengerti dan faham. Jangan terlalu berkira sangat. Apa ni nilai lembu aku tengok dekat pasaran 850 satu bahagian. Kenapa masih markup? Kena faham. Kena saling sama-sama faham. Dan insya-Allah Masjid Surau atau organizer taklah letakkan harga yang tak sewajarnya. Tadi tutup pintu. Tutup pintu. Okay. Baik. Kemudian pembahagian yang seterusnya. Berlaku juga isu panas yang mana setelah ibadah korban dilaksanakan, ada pihak tertentu yang menyembunyikan bahagian-bahagian tertentu dari lembu. Contoh, baru lepas sembelih, dia dah cut dulu, dia dah potong, dah sembunyikan dulu bahagian kaki contohnya. Wah, kaki ni untuk ni untuk rela yang jangan ni untuk ni. Disorokkan dulu. Haram. Tak boleh tuan-tuan. Sebab apa? Itu adalah hak milik peserta korban. Ataupun dipotong dulu bahagian harimau menangis, daging harimau menangis, apa lagi batang pinang, disembunyikan awal. Tak boleh tuan-tuan. Namun bagaimana pula dengan kulit, apa nama, bahagian perut, tulang rusuk lagi lah kan, ramai orang berebut. Nak tanya sikit tuan-tuan perempuan, sebab nak jadikan contoh, Haji Wahi, on microphone sikit. Kalau kawasan Haji Wahi, Ya kan? perut orang nak tak? Orang rebut tak perut? Ada waktu orang rebut, ada orang tu orang tak ambil. Okey. Kenapa saya tanya? Ada setengah kawasan, mengikut survey, tempat saya di Tanjung Garang, perut orang rebut. Perut memang semua nak. Tapi di kawasan tertentu, saya pernah rujuk kawasan seperti Gombak, Bangi. Oh, Ustaz, payahlah nak urus tanah. Kita orang tak nak perut ni. Jadi perut tu dibuang je. Benda yang memang orang tak nak, yang tu siapa-siapa nak ambil pun boleh. Contoh, saya ditugaskan untuk menyembelih seekor lembu di kawasan Nilai. Contoh, dah sembelih-sembelih, ada setengah tempat kepala pun direbut. Kadang-kadang kepala tu jadi upah pula tukang sembelih. Kita tanya, kepala ni nak buat apa? Buang je Ustaz, tak ada siapa nak urus. Saya nak boleh. Yang tu diterima, boleh. Sebab apa? Tak dimanfaatkan, daripada buang bazir. Jadi yang tu boleh diambil. Ada setengah tempat, kulit pun orang rebut. Yang ni, ada beberapa surau dan masjid saya perhatikan, dia ambil inisiatif. Dan Alhamdulillah saya perhatikan tempat saya begini. Saya syukur sangat. Di surau masjid tempat saya, organizernya sediakan baldi awal siap-siap. Okey, mula-mula tadi daging-daging penting yang utama yang memang wajib untuk diurus agih tu dah selesai dah. 3 bahagian tadi tu daging. Kemudian ada satu portion baldi khas. Baldi ni untuk isi jeroan. Jeroan tu organ dalaman. Bahagian-bahagian yang special ni lah. Perut, paru,
kulit, apa nama, usus pun dia orang nak. Ini bahagi dulu awal. Tapi kalau tuan punya apa nama peserta korban tu dia tak nak. Saya memang tak makan, keluarga saya tak makan usus ni. Jantung, paru, perut. Yang tu dia nak bagi tu urusan dia lah, hak dia. Tak ada masalah. Okey, timbul balik persoalan tadi. Memang tak boleh langsung ke apa nama peserta apa nama petugas korban, penyembelih ni untuk makan daging korban? Bukan tak boleh makan daging korban. Saya takut ada yang salah faham. Pernah berlaku isu bila saya sebut ni, orang timbul ke masalah. Okay, saya kena jelaskan juga. Based on pengalaman pertikaian dan pertanyaan orang. Bukan tak boleh makan daging korban. Bukan tak boleh langsung terima daging korban. Contoh ya, begini. Dia bukan tak boleh untuk dijadikan upah sahaja daging korban. Tapi contoh Haji Wahi tukang sembelih, saya peserta korban. Daging bahagian saya kan ada daripada 3 bahagian tu, satu bahagiannya ni kan dari untuk hak milik keluarga saya dan saya. Saya bagi daging saya ni pada Haji Wahi. Yang tu tak salah. Sebab ni bahagian saya, hak saya. Saya bagi siapa-siapa pun boleh. Saya bagi tukang sembelih ke, saya bagi tukang lapar ke, itu tak ada masalah. Yang salah secara jelas bila mana awal-awal lagi dah diambil satu bahagian tertentu untuk jadi upah. Daripada daging jadi upah. Dan sorok bahagian tertentu untuk petugas-petugas. Yang tu salah. Sebab apa dia ambil hak orang. Okey, yang ni clear. Satu lagi poin yang terakhir. Yang ni pun perlu dijelaskan supaya apa kita semua cakna dah maklum. Berdasarkan pemerhatian dan juga pesanan-pesanan daripada para asatizah yang saya selalu amati. Dan perkara ini sering kali berlaku. Kita dah cerita tentang daging korban, kemudian juga binatang korban, syarat sah kita korban, pembahagian. Penerima pula, ni poin yang terakhir. Penerima. Mudah-mudahan perkara ini kita sendiri ambil cakna, kita sampaikan pada saudara mara kita, jiran-jiran kita, rakan-rakan kita dan sampaikanlah pada orang lain. Bila mana kita jadi penerima daging korban dan nanti penerima, terimalah seadanya. Jangan pula bagi sengih. Dah dibagi daging tu, ini banyak lemak lah. Bagi tulang-tulang sikit boleh tak? Orang dah bagi, terima kasih, alhamdulillah. Dah. Benda orang bagi jangan banyak demand. Sebab kalau beli lain kan, pergi pasar saya nak beli tulang rusuk, orang bagi daging, yang tu salah lah. Ni benda free, sumbangan orang, jangan banyak songih, terima alhamdulillah. Bahkan kadang-kadang yang agak menyayat hati dan menyinggung perasaan tu, kita dah menguruskan daging korban ni bukan senang tuan-tuan. Kadang-kadang sampai lenguh tangan, sakit pinggang ni. Siap ada yang komplain, boleh cepat sikit tak? Panaslah beratur ni. Astagfirullahaladzim. Sabar tuan-tuan. Kan? Dia dari tadi nunggu, tengok. Lepas tu dia komplain pula. Maka berhikmahlah masing-masing. Si penerima pun. Ada setengah orang pula, muka tak pernah nampak langsung kat masjid kat surau. Tapi waktu nak terima daging korban, elok pula tercunguk ada. Bila kita tanya, bang, tak pernah nampak pun. Kan? Tak pernah nampak pun datang masjid. Saya orang fakir miskin. Kita tak ada isu, bukannya kita nak diskriminasi, bukan nak hina orang fakir miskin. Tapi apa kena-mengena datang masjid surau dengan fakir miskin? Datanglah masjid. Janganlah datanglah masjid untuk beribadah, nak campur masyarakat, nak jemaah. Jangan datang masjid hanya semata-mata nak terima daging korban. Yang ni tak cantik sikit lah tuan-tuan. Saya yakin yang bab yang ni insya-Allah kita tak ada. Yang ni semua kaya-kaya ni, geng-geng Ukraine ni tak adalah sampai golongan itu. Cuma secara berhikmah, nasihatkanlah, sampaikanlah pada geng-geng jemaah. Dan saya secara peribadi, secara terus terang, perkara ini sangat-sangat saya sampaikan, tekankan bila mana saya ada peluang berceramah kuliah di Masjid Surau. Saya akan cakap. Supaya apa? Tak menjadi isu dan suasana penyampaian daging korban ni berlaku dan berlangsung secara harmoni. Dan ada pula lagi golongan ni mentang-mentang anak ramai, 5-6 orang anak, dia dah set dah. Okey, abah pergi surau ni, mak pergi kat masjid ni, anak sulung pergi masjid sana, pergi surau sana, pergi. Dia tebarkan anak beranaknya semata-mata nak kumpul daging korban yang orang sumbangkan ni. Tidaklah secara salah secara total tuan-tuan dan puan. Daging korban ni daging sumbangan untuk orang ramai. Jangan monopoli untuk diri sendiri.
Maaf, lagi sekali saya nyatakan tiada niat nak menghina, diskriminasi tiada. Tapi setengah orang yang saya tak nak sebutlah orang miskin semata-mata. Ada orang tak miskin pun dia ambil peluang ni nak rebut sebanyak-banyaknya. Sedangkan PTS kat rumah kita ni tak besar mana. Kalau kita ambil berlebihan dia jadi membazir. Membazir ni bahkan membuatkan kita hilang berkat daging korban tu, bahkan berdosa pula. Ambillah sekadarnya cukup untuk kita gunakan sendiri. Gunakan untuk keluarga kita, jangan berlebihan. Bahkan kadang-kadang di pihak saya sendiri pun, surau masjid yang kita laksanakan korban itu sendiri kita dapat bahagian. Surau bahagian saya pun hantar rumah kita. Ini kita tak pergi untuk ambil pun orang hantar. Kalau kita rasa bahagian kita di peti ais kita tu dah tak berapa nak muat, kita boleh cakap elok-elok. Tuan, bagi orang yang hantar kita cakap elok, tuan, maaf saya dah terima banyak dah daging. Boleh tak sampaikan daging ni pada orang lain? Ataupun kita serahkan, kita sendiri sampaikan daging yang kita dapat berlebihan pada bahagian kita tu disumbangkan pada orang lain pula. Mudah-mudahan pahala pun berpanjangan pada kita. Baik, ini saja tuan-tuan puan-puan. Secara ringkasnya satu je lagi. Bagi yang nak melaksanakan ibadah korban, mudah-mudahan kita semua dapat keberkatan. Di samping kita ambil manfaatnya dan juga falsafahnya, kan? Setiap kejayaan itu perlukan pengorbanan. Itu falsafah paling utama dalam ibadah korban ni. Begitu juga secara beringkas, jagalah adab-adab ketika melaksanakan ibadah korban, termasuklah kita jaga kita punya ukhuwah, jaga percakapan kita, jaga aurat kita. Dan begitu juga bukan sekadar kita jaga adab terhadap sesama manusia, terhadap haiwan itu juga pun kita perlu berkasih sayang sewaktu nak melaksanakan ibadah korban. Nabi SAW cukup pantang tindakan bila mana nak melaksanakan sembelihan. Kita ni menunjukkan sifat kejam, sifat tak beri kebinatangan pada haiwan tersebut. Yes, nak sembelih binatang ni, nak berkorban ni, kita perlukan menyembelih. Itu satu tindakan yang bagi setengah orang dah kejam dah. Tapi memang perlu begitu. Namun jangan bersikap zalim. Sebagai contoh, depan haiwan korban tu kita suruh asah parang, kan? Siaplah kau kejap lagi ni, kenalah kau ni. Jangan sekali-kali buat begitu. Sebab Nabi pernah menegur seorang sahabat yang mana melakukan tindakan sedemikian. Nabi tegur dengan tindakan yang agak tegas. Engkau nak bunuh dia berapa kali dalam sehari ni? Janganlah engkau mengasah parang, mengasah pisau depan haiwan korban tersebut. Pergi tempat lain. Kadang-kadang kita ni nak sembelih kan, nak sembelih binatang korban ni depan kawan dia pun jangan. Bayangkan kalau kita kat tempat haiwan tu, perasaan kita. Lagi sekali saya nak tekankan, korban ni adalah ibadah. Bila mana sebut ibadah, maka perlulah kita muliakan tindakan kita dalam melaksanakan ibadah tersebut. Muliakanlah diri kita, muliakanlah tindakan kita, muliakanlah haiwan itu sendiri. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, tentang ibadah korban ni mungkin makan masa sejam lagi untuk saya hurai, tapi saya rasa cukup sampai di sini saja. Dikuatiri menimbulkan rasa tak puas hati bila panjang sangat dan sebagainya. Tuan-tuan, saya belum lagi sebut tentang sunat-sunat, perkara sunat yang perlu ditekankan waktu melaksanakan ibadah korban. Tapi insya-Allah jika ada kesempatan, kita boleh bertemu lain masa, lain kali. Sebagai penutup, saya mohon ampun dan maaf seandainya tindakan saya, kata-kata saya ni mungkin ada yang menyinggung perasaan, tertegur ataupun dan sebagainya lah, yang tak berapa kena, yang lemah, yang kurang, yang silap datang daripada diri saya sendiri. Mana yang terbaik itu datangnya daripada Allah SWT. Dan itu saja dari saya. Kita sudahi dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la matmudan wa la mahruma. Allahumma ja'al dinana dinan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashi'in wa a'malana a'malas salihin wa niyyatana niyyatal muflisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautina bimautis syuhada wa adkhilna al-jannata ma'al anbiya alaihimus salatu wassalam. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Tuan-tuan puan-puan, walaupun saya telah tutup ataupun tangguh majlis ni, seandainya ada
sesuatu nak disampaikan, mungkin ada persoalan-persoalan yang sangat-sangat mendesak nak tanya sangat, sebab biasanya bila bicara tentang korban ni banyak persoalan yang timbul, persoalan-soalan yang penting saya alu-alukan. Namun sebelum tu saya serahkan majlis ini kembali kepada moderator kita Tuan Haji Wahid bin Selamat, dipersilakan. Terima kasih. Alhamdulillah, syukur banyak kita kepada Allah SWT. Terima kasih saya ucap kepada yang amat berbahagia Ustaz Mutakin. Jadi sebenarnya bila mendengar Ustaz punya perkongsian ilmu ni, eager, berterusan nak dengar, nak dengar, nak dengar, nak dengar. Maksudnya apa yang saya nak ringkaskan kat sini, Ustaz ni muda tapi ilmunya banyak. Syabas dan tahniah Ustaz. Dan saya rasa perkongsian Ustaz sangat bermakna, pengisian yang penuh bererti kepada kita, peringatan-peringatan yang sangat bermakna. Sebab mungkin ada yang kita tahu dan ini sebagai peringatan. Dan mungkin ada yang kita tak tahu sebagai ilmu yang kita dapat tambahkan insya-Allah. Jadi saya rasa Ustaz, uh, program ini, ilmu-ilmu kuliah seperti ini harus diteruskan pada masa akan datang insya-Allah. Jadi saya mengucap banyak terima kasih uh, yang tak terhingga pada Ustaz atas kesudian Ustaz. Walaupun kita minta Ustaz bagi 1 jam, Ustaz bagi hampir 2 jam dekat sini. Satu perkongsian yang sangat baik dan ianya saya rasa seluruh kawan-kawan yang ada dalam acara pada kali ini sangat-sangat berterima kasih kepada Ustaz. Jadi sebelum kita tutup, saya nak persilakan mungkin ada satu soalan. Ya, ada satu soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Sila onkan mikrofon untuk anda bertanya direct. Satu soalan. Kita akan tamat 10 minit dari sekarang. Silakan kalau ada soalan. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Boleh saya nak bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Okey, sekarang kalau kita perhatikan banyak fenomena yang korban tu kita kirim. Maksudnya korban dekat Kemboja, dekat Aceh, dekat Vietnam. Kita tak tahu pun, kita bagi dekat ejen dan sekian, lepas tu pas. Macam tu je Ustaz. Adakah itu afdal atau adakah itu dibolehkan? Dua soalan. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, Masya Allah, Alhamdulillah. Tuan Kam, saya panggil Tuan Kam ke Abang Kam ni? Tuan Abang Ya, Kam. Abang Kam. Okey, baik gini Tuan. Soalan tu sangat bagus sebenarnya. Dan kalau tanya boleh ke tak boleh, jawapannya boleh. Bahkan di setengah pihak tertentu bahkan digalakkan pula. Bagaimana digalakkan? Tadi boleh dah jelas ya. Tapi saya kena huraikan beberapa perkara sedikit. Digalakkan ini seandainya contoh kawasan Abang Kam atau sesiapalah kawasan Koreanya itu jelas cukup penuh dah sumbangan korbannya, sampaikan satu kampung je atau satu taman je sampai 20 ekor. Pernah saya pergi satu taman kecil je, di situ je dah 16 ekor lembu dah, penuh dah. Kita nak masuk, nak orang kata cocok ruang lagi, nak hantar nama dah tak boleh dah. Jadi tak salah, bahkan digalakkan pula, pergilah sumbang kepada pihak yang lebih memerlukan. Mungkin kita cari di taman sebelah taman kita, sebelah kampung kita, di kawasan negeri-negeri yang agak kekurangan sumbangan korban. Kawasan kita dah selesai ni. Dah cukup dah, beramai orang kaya bagi sumbangan ni. Dan bahkan digalakkan pula bagi sumbangan kepada orang miskin yang lebih memerlukan di kawasan-kawasan yang seperti Palestin. Di kawasan mereka siapa nak bagi sumbangan kalau bukan kita? Bahkan menjadi tanggungjawab kita pula. Kalau kita memang dah memenuhi syarat tadi, dah kawasan kita dah penuh, dah kita ada harta berlebihan lagi. Bahkan dia galakkan. Namun, dia ada namun. Namunnya bagaimana? Bila sebut ejen yang urus, kita tak mampu nak pergi sendiri. Saya yakin anda pun boleh menilai pihak mana yang terbaik, yang bagus pelaksanaannya, jujur, telus, amanah. Yang ni saya tak bolehlah sebut mana-mana brand, mana-mana company. Yang ni anda boleh cari dan nilai sendiri. Bahkan ada setengah brand company yang memang diiktiraf oleh pihak kerajaan, yang memang orang kata popular dan juga famous ataupun orang kata terbukti kualiti pelaksanaannya. Jadi bergantung pada tuan-tuan perempuan boleh nilaikan situasi tuan-tuan perempuan sendiri. Okay, terima kasih. Mungkin kalau ada soalan lain saya masih lagi beri ruang. Seronok sebenarnya kalau orang tanya soalan ni, nampak di interaksi di situ, saya pun dapat maklum
Sampai ke tak penyampaian aku ni? Orang boleh terima ke tak? Assalamualaikum Ustaz. Ini soalan Waalaikumsalam terakhir, Ustaz. Ini warahmatullahi. soalan terakhir, Ustaz. Terakhir, Saya nak okey, tanya sunat kita berpuasa dalam bulan Zulhijjah ni kan, berapa hari yang disunatkan atau boleh kita buat 1 hari atau 2 hari saja? Okey. Itu saja soalan Puan Megawati Ya, Din terima Okey, kasih Ustaz. sama-sama. Paling afdal yang terbaik, yang paling bagus disunatkan berpuasa dalam bulan Zulhijjah ni adalah bermula daripada hari pertama sehingga hari ke-9. Paling afdal, paling bagus berturut-turut 9 hari kalau mampu. Kan? Kenapa tak genap terus 10 hari? Tuan-tuan dan puan, kerana hari ke-10 dalam bulan Zulhijjah adalah hari raya Aidiladha. Hari raya ni hari haram puasa secara mutlak, tak boleh puasa. Walaupun puasa, orang kata puasa qada pun tak boleh, kan, puasa nazar pun tak boleh, sebab itu hari yang dikhususkan untuk kita meraih, kan, keraian. Hari keraian kan hari untuk kita jumpa dengan masyarakat, jumpa orang, raikan tetamu, raikan keluarga. Jadi tak wajarlah kalau kita berpuasa, bahkan haram pula puasa pada waktu itu. Paling afdal sunatnya puasa dari hari pertama sampai hari 9. Tak mampu, katakanlah tak mampu dari sudut fake, kita punya kemampuan syar'i, kita period ataupun haid ataupun nifas dan sebagainya, hari yang haid itu tak payahlah kita puasa. Puasa hari yang kita suci. Ataupun kita tak mampu secara fizikal kita tak mampu nak puasa straight 9 hari, pilih hari tertentu ataupun selang-seli, hari pertama, hari ketiga, hari kelima, ikut kemampuan. Namun kalau soalannya terbaik, 1 sampai 9 secara berturut-turut. Terima kasih. Terima Kembali kasih. kepada Haji Wan. Baik, Ustaz. Alhamdulillah, kita dah sampai ke penghujungnya. Jadi mungkin insyaAllah pastinya kita akan bertemu Ustaz di masa lain ketika nanti. Dan dekat sini saya ucap banyak terima kasih kepada semua yang terlibat, kepada tuan-tuan dan perempuan yang sudi lapangkan masa anda pagi-pagi Jumaat ni berkuliah duha kita sama-sama. Dan insyaAllah ke lapangan lepas ni kita boleh solat duha 2 rakaat insyaAllah. Dan kepada Ustaz yang sanggup meluangkan masa kepada kita. Dan saya fikir ini bukan yang pertama Ustaz. InsyaAllah lain masa kita akan berjumpa lagi. Jadi sama-sama kita tutup majlis tasbih kifarah dan surah wal asri. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi lain masa. Terima kasih.